Ada bunga merak ah. Sikit lagi. Oi, sumpah. Dia orang kata kalau gosok punya tu boleh dapat apa yang kita niat boleh dapat. So big. Saya mau tengok ramai saya hari ni kat, dekat Shamila Beach. Satu pulang, satu pulang. Ni yang lagi, diorang semua ni nak beratur nanti. Kalau macam siapa nak tengok duyung ni ataupun siapa nak ambil gambar, korang boleh lah beratur beramai-ramai kat sini and ambil gambar kat sana. Kat sini tadi je ada kuda juga. Siapa nak naik kuda pun boleh, cuma tahu berapa baht. Tak tahu, kita tahu berapa baht sebab tak nak lah naik kat sini. So ada polis. Sana ramai, kat ujung sana ada banyak kedai kitchen, so korang boleh lah beli nanti kat sini. Kat sini diorang ada cerita kalau macam kita nak tercapai hajat, korang boleh gosok nenen dekat situ. Macam kita ada nenen. Kalau macam korang nak impian ataupun niat korang tercapai, pergi kat duyung tu pasal gosok nenen dia. Tu nenen dia. Sorry, I like. Dia bakar ikan apa? Ikan apa kan? Dia bakar? Ikan siakap. Siakap Dia duduk lagi ya. Dia mana nak ambil yang itu ni, dia lari. Kita cuba lah. Oh, ni ada ni eh? Dia tak ada getah. Oh my god. Okay guys, ni dekat Thailand. Just cuba jalan seorang. Tak tahulah aku kat mana ni. Mau pergi ni kat Hanyai. Just kita tengoklah apa yang ada. Aku tahu apa yang ada. Tak tahu.
Takut juga sesuatu hang kat sini. Kat atas kepala. Penuh. Inilah suasana sebelum maghrib dekat Thailand. Aku tahu keadaan ni bawah bantai ni. Aku pusing je sebenarnya. Area belakang hotel aku je ni pusing. Perlu juga. Kedai-kedai dia pun macam bagi aku sempit lah. Nampak kecil. Betul kan? Ni aku dekat sini dah. Hotel aku depan sana. So, okay, bye. Gerak dulu. Dah nak malam dah. Okay. Hotel aku depan sana. So, aku nak kena tunggu benda ni merah dulu. Boleh kita jalan. Tak tahu berapa lama lagi. Ya, kita ada billboard. So, tunggulah. Okay. Aku nak minta dari situ. So, ni kita jalan. Sini kita jalan. Atau hotel aku. Okay. Dah nak sampai kat hotel aku. So, inilah. Kita balik mandi. Nanti malam kita nak ke mana? Kita nak ke Lee Garden. Walaupun benda ni tak jauh, tapi perlu juga. Aku saja je. Tadi aku naik Grab. Aku pergi mana dia? Depan tu punya ni town apa dah? Aku just start situ, lepas tu aku pusing sampailah ke sini. Tak nak jauh sangat kan, sesat kan. Sebab kita tak biasa tempat orang. Kata tepi kolam ni katanya ada ikan. Kata pihak ke apa dah. Pada malam nanti kan nampak lah diorang kot-kot longkang ni lah. Inilah pemandangan malam Thailand. Esok kita nak balik dah. So, ini sekarang dah pukul 6. Kalau aku kan pukul 6 di Thailand, pukul 7 di Malaysia lah. Chụp, đi chụp. Chị cho chụp lại. Nampak tak kita makin jauh makin jauh ni. Ada bunga merah ah. Ada bunga merah. Bunga merah. Oh, merah lain. Wow. Toing. Ya, tadi jantan guys, this is jantan. Massage. Sangat lagi Ahmad. Wow. So cute. Sangat Ahmad. Berapa? So 200 baht. 200 baht. Ini? Mana boleh nilai kita? Oh, kita. Panjang. Oi. Barang-barang tak halal. Oi. Agak kau ambil gambar yang Mana? tu tadi kat Oh, biar je. Dia okey ke? Dia okey. Ya Allah. Besar. Khusus babi. Oi. Tỏi với sa chu 300, tỏi với sa
Baby cat. Mam satu hal gini. Ada ni ya. Cara macam dia keluar. Sawadika. Yes. Wah. Alongside the wire style,